Kulakukan ini kerana Assalamualaikum. Okey, untuk episod malam ini aku nak komen sikit. Okey. Kadang-kadang rasa nak muntah, geli dengar orang melakukan slogan stabil, kononnya bersih, kononnya mempertahankan agama, mempertahankan bangsa. Tapi aku percaya hari Rabu depan akan jadi satu perang besar ataupun kemaluan besar di dalam parlimen, kerana dijangka laporan penuh RCI tabung haji akan didedahkan. Semua maklum konflik ataupun kisah tabung haji ni daripada tahun 2015 sampai 2018, sehinggakan ada pihak yang dah pun kalah fitnah di mahkamah, dan benda ni sebabnya jadi barah kepada orang-orang Melayu yang masih menyokong parti yang terselah pakatnya dalam menyamun ataupun menyakau duit hak rakyat. Dan aku tak nafikan minggu depan akan berlaku konflik yang terang, tak boleh bersuluh siapakah dalang utama dalam merosakkan institusi kewangan Islam yang terbesar di Malaysia, iaitu tabung haji. Pada masa dulu penyamun dia akan buat play victim, seolah dia juga simpati dengan apa yang berlaku di tabung haji, tapi pada hakikat sebenarnya mereka adalah dalang utama. So titik terendah seorang Melayu, seorang Islam adalah menyokong parti penyamun. Renungkanlah. Assalamualaikum. kulakukan ini kerana